Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tambahan RM10 juta kepada dana penggantian teksi bagi membantu pemandu menukar kenderaan lama kepada model baru yang lebih selamat dan moden. Dalam masa sama, kerajaan juga sedang merangka skim pembiayaan khas melibatkan model Proton S70 bagi memudahkan pemandu teksi dan e-hailing mendapatkan kenderaan baru melalui sokongan kewangan yang lebih mudah diakses. Proton S70 ini supaya semua kereta baru kita bantu, dan bantuan kita seperti mana telah diumumkan, sebahagiannya dalam bentuk mengurangkan harga, sebahagiannya untuk menjamin servis khidmat dia besok di Puspakom atau lain-lain yang lebih selesa dan murah. Dan saya dengar tadi tak payah semuanya pergi ke pusat. Mereka boleh turun juga di tempat-tempat yang diperlukan untuk repair dan servis kecil supaya kos itu dapat dikurangkan dan tidak dibebankan. Pengumuman itu dibuat di Kuala Lumpur selari dengan agenda kerajaan memperkukuh sektor teksi di bawah dasar madani, termasuk usaha menggantikan kenderaan lama yang tidak lagi efisien serta meningkatkan pendapatan pemandu. Anwar turut menegaskan bahawa langkah ini bukan sekadar bantuan kewangan tetapi pembaharuan struktur industri teksi supaya lebih kompetitif, moden dan mesra pengguna dengan kerjasama syarikat automotif nasional seperti Proton serta institusi kewangan tempatan.